guys. Kau tak jadi terpaksa lagi tau. Semua cancel. Skip. Panas ni, panas. Okay, sabar. Fotografer tolong tolong. Please. Time for play. Kenapa tu? Takut. Sini ada jual kepala budak. Ini. Awak siapa? Memang saya kata Nampak je. Buat sibuk. Boleh pergi. Pergi jauh. Terus in the store. Cuaca sangat bantu kali ni. Hai, boleh. This is Perlis. Pagi tak ada duit. Pagi tak ada duit. Bangun pula tu. Gigit-gigit je lah. Ngau apa Linda? Angau. Banyak. Patut kita record tadi. Gaya nak cari harum manis. Bukan main masuk kampung orang. Sekali harum manis ada tak? Tak ada. Pakcik je. Ni ambil madu bunga. Tak ada ni bunga. Masuk kampung orang nak ambil harum manis. Harum manis tak ada. Musim dah habis. Dia bersih apa? Macam tak buka. Kalau tak buka kita beli Maggi masak. Dah dua tempat dah. Dia dah banyak tempat dah buka. Kau buka 12 kan? Dia buka cover. Rasa 12. Nampak akak tu pakai apron dah. Buka. TV dah buka. Laki yang mana ni? Siapa sampai? Aku dah tahu. Aku tak tahu aku buat siapa Tolong. Balik. Tak suruh sini. Tak. Jauh aku bawa kau main ni. Ibu tak ada. Ada lapar. Cari makan dulu. Kau dia makan. Kau jangan buat lapar. Aku tak makan je. Kau makan. Kau dah makan lagi ni? Mana ada? Ni lauk saja. Apa yang tak puas hati ada? Dia baik ambil set 4 kan? Di mana? Setelah kita mencari harum manis, 2 kedai, satu rumah. Satu rumah makcik harum manis. Rumah makcik rumah ni, makcik tak keluar pula. Mana ketuk pintu? Mana tengah masak. Tapi cakap. Makan, kita nak makan. Abang bagi dia bertenaga je. Kanan. Aku sakit kepala lomak. So makan kita dah sampai. Kenapa? Makan untuk 4 orang. Jauh-jauh daripada Ipoh makan macam udang. Mantik kat Ipoh tak ada. Udang panas-panas. Ada review. Aku kopi tadi apa yang cakap? Buat saya. Kuah saya. Rangop. Rangop. Enggak. Rangop. Enggak. Rasa mendek. Pendek. Ni topik. Aku yang belakang buat. Tak makan ikan ambil ayam situ. Bayar tolong. Ini luar jakaan kita. Cepat sikit ambil makan. Lepas tu review. Nak. Ambil. Salad semua satu yang 4 je. Tu yang banyak apa? Ni je banyak cukup. Depan bagi baik. Ada kemen nak datang. Tak nak. Oh ni sampai. Saya sebagai orang yang dekat dengan Negeri Sembilan, Okey. kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Dia takik sangat lah. Telur tak garam. Apa dia? Telur tak garam. Telur tak ada garam. Aku rasa dia Sambal dia macam tak ada rasa manis apa. Ada kau bagi komen makanan tadi berapa rate? Depan sikit. Kenapa doh 30/10? Dia baik dah rupa lah. Rasa dia Sesam. aku rasa hari ni dia punya tukang masak tu puasa ke mak. Kita pun pernah neken dia. Dah tahu. Asal tahu. Tak bayar. Tu aku tak bala ya. Tak balik mahal dia punya Mahal. Makan 4 orang. Kita ambil macam makan berdua. portion dia kecil tau. Portion dia Orang kecil. dapat duit ketul. Ikan. Ya, harga dia RM70. Set. Ingatkan untuk 4 orang nasi tu, dia punya mangkuk dia Besar macam lah. mangkuk besar. Sekali mangkuk macam 2 orang makan. Cakap respect apa lah yang kita berdua tadi. Tak recommend. Kat sini sangat tak recommend. Bazir duit je. Mana rupa lah. Kau nak ambil gambar boleh lah. Boleh. Kau nak makan. Satu je lah nak sedapkan hati. Cucu udang dia Cucu udang dia sedap sini. Itu je lah nak menyedapkan hati. Betul. Jom kita pergi naik gula daripada tebu lah. Yo. So Lina kita kat mana?
Kita di Kilang Gula 0km guys. 0 km. Aku ni dah berapa lama dah daripada kecil pergi Perlis ni. Tak boleh pergi sini. Tak pergi. Siapalah nak belajar Gen Z aku ni. Oi, kau hina ke tak kau? Kau yang pilih. Kau yang pilih sendiri kan mana tu Dika. Yang baca mana? At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Kacau orang ni pula. Tengok ni. Boleh nampak? Tak nampak. Ni kita ada fotografer. Ni assistant fotografer. Saya payung je. Ni fotografer. Ini model kita. Ini lori kita. Assistant fotografer. Tunduk sikit. Oi, kena gerak cepat sikit. Aku fotografer panas. Baik. Gerak lagi. Bagi briefing. Tadi Ada aku nak buat ke belakang ke? Wow. Ini gambar Syafiqah paling lama ni. Dulu tak pandai-pandai ni. Taufik. Masuk sekali Taufik. Ni Oh, berpeluh lah. Eh, depan sangat Tak selesa. Tak selesa. model. Nak ada pegang pula. Aku perlu ni buat ni. So, kita nak takat gambar model. Kena ada payung. Tapi masalah yang payung fotografer. Ni Bukan model. Okey, ni model kedua. Ni fotografer. Cepat sikit. Marah pula. Nampak macam gini baru gaya fotografer. Tunduk lagi. Model sambilan. Kita sekarang berada di Kilang Gula. Kilangnya entah ke mana. Macam gaya dia. Baiklah ada payung. Dah tu. Okay. Model ketiga pula. Jangan gambar. Fotografer nombor 2. Betul sini. Bergerak. Model ketiga. Ikut je. Ikut. Aku tahu sekarang yang payung ni untuk fotografer ke untuk orang yang pegang payung ni? Jangan weh. Gambar Syafiqah kau tak jadi terpaksa datang lagi tau. Terpaksa datang Perlis tau. Kau jangan buat main Gambar kita tak jadi apa. Gambar Syafiqah yang macam berpayung-payung. Okay, gaya lain. Aku dah tak tahu nak buat gaya. Okay, jalan. Berpayung guys. Jalan. Hantam tangan aku tak gambar. Okay. Okey, aku tahu dah. Asyik dekat gambar tadi. Tengah panas. Oi, berpeluh Aku barai lah. Panas lah, panas dia ni. Wih, cantik. Info. Ada info kenapa? Ha? Kenapa info? Sampai Perlis tak ada ekor. Tak ada ikon. Sampai Perlis tak ada ikon. Dia beli apa? Aku dah tahu. Dengan roti. Roti siapa? Okay, I'm fine. Kincana, ting. Ini budak. Dari tadi nak berak-berak, tak berak-berak. Aku tak tahu. Dalam benda bukan main musuh. Tak tahu Jamban apa? Tak tahu dah cakap. Setakat ni tak ada lagi pengalaman yang baik. Mana tak ada. Makan lomak kopi. Lomak kopi. Tak sedap. Sedap. Mahal. Apa macam masuk hospital. Kilang gula. Hilang gula. Kereta terbicu naik. Macam-macam lah. Macam-macam dugaan. Sempat memang makan ya. Okey ke tak okey?
Habis kereta aku dah gila waktu itu. Aduh. Aku baru basuh kereta semalam. Habis. Cucu ada ni. Aku nak. Sebaik cucu sedap. Cucu tak sedap. Tak tahu lah. Lagi kita pergi mana? Harap-harap apa ni hadap. Ada orang. Ni pun okey kan? Okey. Kau masuk kamar kita orang dalam tu. Pergi bengkel. Dekat bengkel. Bengkel apa? Aircon. Ya. Di bengkel tak? Sebab dah lama dah kita ni. Tak, dia naik balik. Dia dah turun. Dia naik balik. Malah kita pergi bengkel. Pi, aku call kau cakap. Bengkel. Oh, lupa. Lalai ya. Lalai ya. Sorry ya. Maaf ya. Hai guys, sekarang kita tersadai dekat bengkel disebabkan kereta kita rosak. Kita pencen naik. So kita punya plan ni, semua plan tu semua cancel, skip. Ubah apa tu? Dapat bagi yang tak sedap. Tak sedap, panas. Cari harum manis. Manis tak ada, dah habis. Habis season. Kan cari apa? Manis-manis mula. Mana-mana duit. Mana-mana duit lah. Mana-mana duit. Kenyang. Lamanya sekarang pukul 3.45. Harap pukul sebelum 4.30 dah settle lah. Dia dah buka tu. Sebelum Pak Just- Suku. Ha? Sebelum Pak Suku. Belum 4 suku. Doa sikit. Amin. Aku turun ke doa. Ingat dah doa dah. Aku amin je. Benar. Dah belecak. Di sini demam Ni depan. Nak makan apa? Makan mi selop. Mi selop. Mi selop. Ini yang nombor 1 je. Ini tujuan utama kita daripada Ipoh ha. Yang belum ni bukan lah. Tadi bawa ke Ipoh. Tadi ke Ipoh. Tadi bawa Ipoh. Yang tadi tu iklan lah. Tadi bawa rasa macam pelik. Ipoh rasa pelik sikit. Oslo. Sedapnya ada loceng ah. Ada. Prabu Megis Thai. Ni ayam merah. Oh macam aku. Aku yang menjual. Ni ayam merah, ni cheese, ni gulai. Aku tak tahu. Okay. Ini ya, itu sandwich. Benda yang dia suka dia review. Itu sandwich. Aku nak ni je. Sandwich ni sedap. Ya. Makan dengan sos tayo. Ni oni. Aku tak pernah ambil, tapi tolong ambil. Nak ni apa tu? Yang ni pakai cheese. Ni? Ni pun. Ada cheese aja. Oh ya. Ada cuk ya? Wow. Lah, pergi Thailand tak ni? Tapi tak ambil. Aku tak tahu. Tapi aku tahu tu. Aku tahu. Benda ni. Tak tumpah. Nak aku buat demo? Demo. Oi. Terus. First time. Ya. Sumbing. Tepi tangan. Oh, akan kotor. Tak. Rasa kat Thailand dah. Lain sikit. Rasa kat Thailand sekarang. Sawadika. Malioma. Macam mana dengar je panggil punchline tu? Kat mana? Tombol. Berapa bintang? Kalau tu 5 bintang ke atas lah. Berapa bintang dah? Berapa bintang? Dia cakap kau. Ritual sebelum makan. Tak, sebelum makan kena takat gambar dulu. Bayar air ni nak. Kopi ada kan? Wah, air tak. Ada tapi kan. Wow. Kena. Saya ada 3 je baru beli speaker. Oh, beli kan? Tadi yang dari pagi sampai petang tu skip lah. Iklan. Kita sebelum kita nak dapatkan sesuatu yang indah, kita kena melalui sesuatu yang perik. Oh. Uish. Tak celut. Tak celut. Oh, Tak celut. tak Kelantan. Kelantan lah. Tak ambil gambar, tak Gen Z. Tak gambar bukan Gen Z lah. Makan dulu gambar dulu.
Dah tak baik? Makan. Kau pernah makan tak benda ni? Tak pernah. Tak pernah? Sama tu, aku pun tak pernah makan. Tak, kenapa? Mi celup wai-wai? Sebenarnya yang aku tahu lah, YY dia daripada Thailand. Mungkin lah time tu dia tahu lah noodle apa semua kan. Tak ada tomat santai. Masih. Sampai. Dia tahu pakai. Oh, dia macam tak ingat dunia. Dia tak habis cakap. Sekejap. Sabar. Skip. Iklan. Somtam. Locing. Okey, sambung. Sejarah daripada Thailand. Sejarah dia. Kalau ikutkan YY ni daripada Thailand lah. Orang pasar mi, kuih tiaw kan. Lepas tu orang tanya, ada orang putih datang. Orang tanya, this what? Dia tak faham. Dia tahu, why? Lepas tu orang putih kata, oh YY. Oh, wai. Benar je tak cerita ni? Di Palatau kan lah? Tak lah. Dan Palatau. Dan Palatau. Action kita lagi mana tu? Jalan Bukit Gedong. Sabang. Bukit Sabang. Sabang. Let's go. Kita tengok mana? 1, 2, 3. Bukit. Okay. Cabang. Jom ambil gambar kat Boyen. Jom. Cantik tu sini. Bukit Cabang. So sekarang kita berada di Bukit Cabang Mari. Tempat ni ada kambing. Background kan Bukit Cabang. Dan sini kita nak bergambar. OTD mesti. Kita tengok sikit. Huyo. Fotografer yang sebenar. Oi. Ini fotografer yang sebenar. Kita orang bawa dia sebenarnya untuk setakat gambar je. Tahu hasil aku macam mana? Weh, ke syurga weh. Gambar ke syurga weh. Sini pula kemai fotografer kita. ya. Tak. Sana lighting cerah. Cerah sangat. So sekarang kita berada di Bukit Cabang. Kita bersama Linda, Adawiyah dan fotografer kita import daripada Ipoh. Video. Kau ni. Nak pergi kat mama. Adik jatuh ha. Aku. So kat sini hari ni hari apa? Sabtu. Orang sangat ramai. Cahaya matahari memang atas kepala. Ada orang kat sini pun ada orang tangkap gambar kahwin lah. So sini kalau kau kahwin pun kau nak tangkap Aku kena cari orang belih dulu. Aku nak orang boleh. Promote siapa orang pelih. Ini tengah mencari pasangan hidup dekat pelih. tak payah tu. 3 orang. Okey lighting dia. Kena kau makan duduk sini. Aku rasa kena tukar ni weh. Tukar dia punya tu pergi ke mood lain. Apa Linda? Panas. Apa yang teruk sangat kau ni? Panas weh, panas. Panas. Kita dekat mana sekarang ni? Kita dekat Bukit Cabang. Aku suka buat gitu lah. Okey, fotografer tolong Tolong gambar cantik Nak pergi jumpa kawan-kawan Syafiqah kat dalam kandang. Kita orang dengan kandang tu sama dah bau. Ya. Mana? Ni kita nak tengok-tengok kawan-kawan Syafiqah, kawan-kawan Linda dan kawan-kawan Adawiyah di dalam kandang. Sekarang ni kita nak pergi melawat kawan-kawan Adawiyah. Kawan lama yang sudah lama tak berjumpa. Ya doh, aku rindu. Rindu. Sebab sekarang ni Adawiyah dia punya bau lebih kurang ke sana. So dia nak balik Bukan ke Adawiyah tempat seorang je, asal. hang bersama. Elak sikit. Dia paling kuat Speaker dah kuat kan. Okey. Ni In my life. weh, tak gambar sini cantik. Kita tengok. Dia nak masuk kandang masing-masing. Bek. Bek. Masuk bek. Yang belakang tu macam pengalaman. Kamu nyambut. Jom. Macam lama tak jumpa member. Aku rasa dia paling rindu member dia. Weh, dia jinak dah weh. Duduk. Duduk atas dia. Duduk. Member. Baiklah lah weh. Jap. Yelah sebab kambing. Weh, tengah fikir nak masak apa ni. Kenapa tu? Takut. Syafiqah jumpa member dia. Nampak? Jadi Pika suka. Okay, weh. Sana. Dah, situ. Ada. Kena
Gaya nak lebih. Tangkap 100 gambar. Post 1 gambar. Alah, saya 1, 2, 3. Oh. Aku awal lari ya. Okay, kita tengok filem hari ni. Filem. Okay. Oh. Tertinggal. Balik belakang. Balik. Balik, balik. Eh. Meh. 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 1, 2, go. Nice. Saya sudah kita penggembaraan kecil-kecilan. Masing-masing dah bau kambing. Ya, bukan tak. Ni kenapa tutup? Risau. Macam mana buka? Tak lah. Dah sini, dah sini. Tolak ke tarik? Tarik masuk aku. Macam tu je kau kawan terasa kan? Nek, Mek. Sini ada jual kepala budak. Tak ada. Tak ada ah. Awak pasal apa? Ni. Mana? Ambil yang ni. Weh, masa saya kata weh. Awak bagi terbalik tu. Tak ada. Ha? Tak tahu nak siapa? Nak siapa? Nak siapa? Bye. Bye. Nak bergambar tengah jalan. Ada aku beritahu Eh. apa? Oh, tu dia. Ini Bukit Cabang. Bertemu dengan apa perlu? Ada banyak nak mandi. Ya doh. Sekarang nak mandi peluh ni. Mandi keringat. Ya, mandi keringat. Apa yang dia sangat? Let's go. Tak ada lampu ke ni? Ha. Ni kipis ke mak ya? Ya ke? Ya doh. Ni ke? Ha, try. Oh, ya nak. Bawah. Tak masalah, aku pusing. Tak mau. Tadi kau rasa macam bawah aku ni. Bukan, dekat dalam tadi kau. Dah bodoh dah aku ni. Ada. So, jangan ni tak. So, sekarang sudah malam, kita dah sampai homestay. Homestay ni Siap mandi. dekat mana homestay ni? Danau Toba. Dekat Mataye. Danau Toba. Mataye. Salah, Danau Toba. Dan Toba. Seharian berjalan, dah berpeluh, berlecak. So, sekarang kita nak pergi mana? Pergi Kopi flyover. Kopi Mulang. Tudung Sarung. Stop. Jom, let's go. Order apa? Order apa? Macam strawberry. Macam strawberry. Kita nak order makanan. Apa? Ada nak Blue lemon. Okay. Kalau letak soda dia tak nak. Kalau blue lemon tu letak soda lah. Ayat tadi ya? Kau yang senang aku. Ni dah ayat tu. Apa tadi? Macam Macam strawberry. Macam strawberry satu. Dan dia green tea satu. Besok nak beli macam. Satu ayat ada. Ada tadi ayam pun. Kanan mantau buttermilk chicken ya? Ini mantau. Lepas tu ni okey. Crispy chicken. Lepas tu roti bakar. Roti bakar batu kaya. Cancel ambil ni. Okay. Baby pancake tu. Ya. Ya itu je. Cocoa hazelnut 1, strawberry matcha latte 1, green tea 1, iced lemon tea 1. Ayam putih nas. Ya. Ayam 4. Oh, ya. Mantap. Makanan tengah Kira. RM75. Kira berapa dah habis hari ni? Mineral RM4.5. Baru sehari yo. Kambing? Kita pisau kambing tadi. RM8. RM8. Aku baik masih bila kau makan kambing. Nampak? Tempat tidur RM160. 160. Banyak lagi. Ada Okey, berapa habis? 2, 3. Tolak apa?
Tolak 800. Ada RM150 kan? Banyak ni. Cukup. 50 tol. Lambat lagi ni. Sekarang kita kat mana? Ngopi flyover. Sebab tu flyover sana. Dekat sana ada flyover. Dekat mana? Air mata. Kampung Mata Air. Kampung Mata Air. So ni makanan yang dia order. So harga, aku rasa harga kat sini okey lah. Tak overrated lah. Tengok ni besar ni RM12. Standard lah. Ni main apa ni? Ni main apa? Nampak semua orang. Semua dapat gemuk tak payah? Nampak semua orang. Ni potret. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy